صارت روحي حبا في المنام إلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin hadirat di kasih ini. Kembali lagi dalam perbincangan forum pada kali ini yang akan membahas mengenai dua topik, di mana topik yang pertama akan membahas mengenai ujaran kebencian dan juga kebebasan bersuara dan bagaimana kita membezakannya, dan bagi tajuk yang seterusnya pula akan membahas mengenai isu LGBTQ dan mengapa ia sangat sensitif dalam konteks negara kita Malaysia. Dan sebelum memulakan perbincangan, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Zabiah yang banyak memberikan dorongan dan juga bimbingan dalam menganjurkan program forum ini, dan seterusnya kepada para pendengar yang banyak mempunyai banyak pengalaman dan juga banyak ilmu untuk mengupas dan menelaah isu ini, serta para hadirin, rakan-rakan yang melihat rakaman video ini. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hafiz Bekar Anwar selaku moderator anda dalam forum ini. Saya Nafrahi Binti Muhammad Nur sebagai guru sekolah menengah. Saya Muhammad Ahmad bin Azman, seorang profesor yang mengkaji budaya di Malaysia. Saya Nurfatin Awanis binti Ahmad Reza sebagai pelajar Fakulti Undang-Undang Universiti Awam Malaysia. Baiklah, kita mulakan perbincangan bagi sesi yang pertama, iaitu melibatkan kebebasan bersuara dan juga ujaran kebencian. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Itulah ungkapan yang sering kali diwar-warkan bila kita berkata mengenai perkataan ataupun mengujarkan perkataan, berkata-kata. Dan dalam konteks negara kita Malaysia, khususnya kebebasan bersuara merupakan kebebasan bagi semua pihak dan merupakan hak individu. Namun perlu ada perbezaan di antara kebebasan bersuara dan juga ujaran kebencian. Baiklah, namun soalannya bagaimana untuk kita membezakan perkara tersebut? Saya buka soalan ini kepada mana-mana pihak untuk memulakan perbincangan. Izinkan saya untuk memulakan perbincangan terlebih dahulu. Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas peluang yang diberikan untuk berkongsi pandangan tentang forum yang berprestij ini. Jadi pertama sekali, saya sebagai seorang guru sekolah menengah berasa amat terpanggil untuk membincangkan tentang persoalan utama yang saya menjadi tumpuan, iaitu bagaimana untuk membezakan antara kebebasan bersuara dan juga ujaran kebencian. Jadi dalam sudut pandangan falsafah Islam, kebebasan bersuara ini merupakan satu hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ini berkait rapat dengan maruah dan juga kemalangan akal yang menjadi anugerah kepada manusia. Jadi apakah itu kebebasan? Kebebasan ini perlu diimbangi dengan tanggungjawab dan juga adab. Dan saya sebagai seorang pendidik, saya melihat kontroversi ini timbul apabila terdapat golongan yang menyalahgunakan kebebasan bersuara untuk menghina agama, menghina pemimpin dan juga menimbulkan perpecahan antara kaum. Dan mereka berpendapat bahawa agama Islam sepatutnya membenarkan suara kritikan dalam apa jua bentuk, sedangkan dalam falsafah Islam, kebebasan itu perlu diiringi dengan adab dan juga tanggungjawab moral. Dan Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahawa sesiapa yang beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhirat hendaklah berkata baik ataupun diam. Dan saya sering menekankan kepada para pelajar saya untuk kepada para pelajar saya mengenai kebebasan bersuara bukan bermaksud boleh menyatakan sesuatu sesuka hati mereka. Namun mereka perlulah berfikir secara kritikal ataupun berfikir secara terbuka. Dan ucapan yang mendatangkan manfaat, kebenaran dan juga keadilan amat digalakkan dalam konteks Islam. Dan bila kita lihat ataupun telusuri dari sudut ujaran kebencian, apakah itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian ini merupakan penyalahgunaan kebebasan bersuara untuk menanam perasaan benci terhadap individu ataupun sesuatu kumpulan yang tertentu. Seperti mana dinyatakan oleh Bilal Ahmad Malik dalam kajiannya dan perspektif of combating hate speech yang menegaskan bahawa Islam menolak ujaran kebencian kerana perbuatan tersebut boleh mencederakan karamat insaniyah ataupun maruah manusia. Dan berdasarkan prinsip ini, seiring dengan semangat peace
and Road to Baitul Maqdis yang menyuruh umat Islam untuk mencapai keamanan melalui ilmu, hikmah dan hormat terhadap pelbagai perbezaan. Terima kasih saudara Ibrahim atas pandangan dan juga perspektif dari seorang guru. Benar di mana saudara Ibrahim menyentuh di mana hak bersuara perlu diiktiraf dalam Islam, perlu adanya keseimbangan di antara tanggungjawab dan juga adab. Baiklah, kita beralih pula kepada mana-mana panel yang menggunakan menyambung perbincangan ini. Baiklah, terima kasih kepada saudara Hafiz. Jadi, seperti yang kita tahu, umum di Malaysia ini, kebebasan bersara memang menjadi hak rakyat kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang menggambarkan demokrasi, iaitu semua individu berhak untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Namun, dalam era digital ini, telah timbulnya satu kekeliruan, iaitu generasi muda sekarang tidak lagi dapat membezakan apakah itu kebebasan bersara ataupun ujaran kebencian. Jadi saya sebagai seorang profesor telah pun membuat pendapat bahawa masalah ini bukan sahaja terletak pada masalah undang-undang, namun turut melibatkan nilai moral, sensitiviti dan juga tanggungjawab individu itu sendiri. Jadi dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, semua individu haruslah menggunakan penggunaan bahasa yang baik dan juga ekspresi yang betul agar tidak menyentuh sensitiviti kaum lain. Jadi, untuk kita membezakan kebebasan bersara dan ujaran kebencian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang membezakan kedua-dua perkara ini. Jadi, kebebasan bersara ini merujuk pada hak seseorang untuk menyampaikan pendapat ataupun pandangan mereka untuk menerangkan sesuatu keadaan. Namun, ujaran kebencian ini akan berlaku apabila kata-kata itu digunakan dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah ataupun reputasi seseorang. Perbezaannya boleh dilihat jelas pada niat dan juga kesan. Jika tujuan komunikasi itu adalah untuk membina ataupun menyampaikan kebenaran, maka itu adalah ujaran kebebasan bersuara. Jadi maka kalau tujuan penyampaian itu mengapi-apikan atau menjatuhkan seseorang, itu dilabel sebagai ujaran kebencian. Jadi boleh lihat pada contoh video tentang isu terkini. Deepfake and AI. Kita dalam bahaya persepsi. Bila yang palsu makin meyakinkan, kebenaran jadi senjata siapa? Bayangkan suara kita, muka kita, tapi kita tak pernah cakap benda tu. Dan orang percaya, ini bukan masa depan. Ini dah berlaku. Baiklah pada penonton sekalian, seperti yang kita lihat pada video itu telah membincangkan isu yang semakin hangat pada masa kini, iaitu video deepfake. Apakah berkaitan video deepfake dengan tajuk kita pada masa kini? Jadi video deepfake ini adalah sebuah aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan yang mampu untuk mengubah wajah seseorang dalam bentuk video yang sedang berucap walaupun individu itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi isu ini telah pun diselesaikan dan mula diambil langkah pada September tahun 2025. Iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menjalinkan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyiasat kes ugutan berkaitan video ini. Sebagai contohnya, terdapat beberapa ahli politik yang menjadi mangsa pihak jahat ini, iaitu seperti Datuk Seri Rafizi Ramli. Video deepfake ini dikatakan adalah sebagai bahan jenaka, namun ini bertentangan kerana perkara ini sebenarnya mencemarkan maruah individu dan mencetuskan fitnah. Ini sangatlah bertentangan dengan nilai norma masyarakat Malaysia seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahawa fitnah merupakan dosa yang besar kerana mampu merosakkan maruah dan juga reputasi seseorang. Jadi setelah itu, Ibn Khaldun juga pernah berkata, sebuah masyarakat mempunyai kekuatan asabiah. Namun apabila seseorang mula runtuh kepercayaannya, maka yang lain akan turut runtuh kepercayaannya. Baiklah, sekian daripada saya, itu sahaja. Terima kasih Prof. Amar atas pendapat berkenaan. Saya setuju di mana zaman sekarang ini ujaran kebencian itu muncul dalam bentuk yang berbeza seperti isu deepfake berkenaan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada saudari Hawanis. Baiklah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini iaitu Encik Hafiz kerana memberikan peluang kepada saya untuk membicarakan tentang topik yang semakin relevan dengan masyarakat kita pada hari ini, iaitu bagaimana kita membezakan antara kebebasan bersuara dan ujaran kebencian. Baiklah, bagi pandangan saya, seperti yang kita maklum bahawa kebebasan bersuara ini adalah hak asasi yang telah dijamin oleh Perkara 10-1A iaitu Pelbagai Act Persekutuan Malaysia. Namun hak ini dia tidaklah bersifat mutlak. Dia tertakluk kepada batas undang-undang dan moral demi menjaga keharmonian dan dalam negara kita yang berbilang kaum ini. Baiklah, sebagai pelajar Fakulti Undang-Undang, saya berpendapat bahawa kebebasan bersuara ini bermaksud hak untuk menyatakan pendapat, pandangan, memberikan kritikan dan hak untuk menzahirkan pendapat secara terbuka tanpa takut kepada tekanan politik dan sosial. Namun, masuk ujaran kebencian pula bermaksud ucapan, tulisan ataupun perbuatan yang menimbulkan kebencian terhadap mana-mana kaum, agama dan individu yang boleh mencetuskan pergaduhan ataupun permusuhan. Baiklah, sebelum saya menerangkan isu yang terdapat di Malaysia, mari kita lihat video. Bagi aku, yang paling bodoh, yang paling bangang, yang paling tak guna sekali agung lah. Itu lah. Jadi apa function agung dalam negara kita? Apa function raja dalam negara kita? Apa function sultan dalam negara kita? Dia mampu ya, apa? Aku tanya tu lah, agung buat apa? Main kotek. Melancak. Tak senang. Perkara ni tak dapat dihentikan. Baiklah, berikut merupakan isu penyebaran kenyataan menghina institusi diraja melalui media sosial yang telah menjadi perdebatan hangat apabila beberapa individu yang telah ditahan oleh PDRM kerana memuat naik komen ataupun video yang telah berbaukan negatif seperti penghinaan terhadap yang di-Pertua Agong dan Raja-Raja Melayu. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa isu ini jelas menggambarkan kekeliruan antara kebebasan bersuara dan juga ujaran kebencian. Kebebasan bersuara ini iaitu memberikan ruang kepada rakyat seperti kita untuk memberikan pandangan ataupun kritikan terhadap dasar kerajaan. Tetapi ia tidak boleh digunakan untuk menghina simbol-simbol penting dalam negara kita seperti kaum, agama dan juga institusi diraja. Jadi tindakan yang seperti video tadi iaitu menghina institusi diraja bukan lagi sebagai hak kebebasan bersuara. Sebaliknya termasuk dalam ujaran kebencian kerana boleh menimbulkan kebencian serta mengancam kestabilan negara. Baiklah, antara akta yang dikenakan iaitu dari sudut undang-undang, tingkatan ini boleh dikenakan di bawah Seksyen Kurungan 4-1 Akta 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memerlukan hukuman terhadap individu yang menghasut kebencian yang menyinggung pihak lain melalui media sosial. Baiklah, saya selitkan dengan sudut pandangan tokoh falsafah Islam iaitu pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahawa lidah kita ini adalah senjata yang boleh membawa mudarat ataupun manfaat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini, kita perlulah berkata-kata dengan menggunakan hikmah dan juga adab kerana kata-kata tidak kekawal boleh membawa kepada perpecahan rumah. Jadi prinsip ini diselari dengan undang-undang moden yang menekankan tanggungjawab sosial yang menyatakan pandangan. Oleh itu, kebebasan bersuara ini tidak bermaksud kita bebas untuk menghina ataupun mencecat mana-mana pihak. Jadi sebagai pelajar Fakulti Undang-Undang, perlu menjadi contohlah dalam memahami keseimbangan antara hak dan tanggungjawab. Seperti mana tokoh falsafah Islam iaitu kata-kata harus disertai dengan kata-kata hikmah dan adab. Oleh itu gunalah kebebasan bersuara untuk menyatukan dan bukan mempecah belahkan masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama. Jadi prinsip ini diseiring dengan semangat Peace and Work Global Programs iaitu menyeluruh semua umat manusia di muka bumi ini untuk mencapai keamanan melalui ilmu, adab, hikmah dan hormat antara satu sama lain. Baiklah, itu sahaja yang diberi saya. Terima kasih saudari Awanis atas pendapat berkenaan. Saya setuju apabila saudari mengatakan bahawa kebebasan bersuara ini bukanlah tiket
untuk seseorang itu melontarkan ujaran-ujaran yang bentuk kebencian, seterusnya menyentuh isu sensitiviti 3R dalam konteks negara kita yang seterusnya membawa kemusnahan dalam masyarakat. Baiklah, saya ingin menambah sedikit dalam topik ini di mana pada pendapat saya ujaran kebencian dan juga kebebasan bersuara ini dia berlandaskan kepada niat. Jika niatnya baik, maka kebebasan bersuara itu adalah untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik, berteraskan fakta. Namun sekiranya ia bertujuan untuk menanamkan niat yang jahat, maka ia seterusnya menjurus kepada ujaran kebencian. Baiklah, kita telah mendengar mengenai isu ini. Jadi, apa pandangan para panel mengenai langkah pelaksanaan yang dilakukan untuk mengatasi isu dalam konteks negara kita? Izinkan saya untuk berbincang terlebih dahulu mengenai langkah yang kita perlu lakukan. Dan dari segi perspektif Islamnya, kebebasan bersuara ini perlulah berbaksikan pada nilai-nilai murni seperti hormat, kejujuran dan juga empati. Jadi dalam konteks sekolah, murid ini seharusnya diajar bahawa setiap perkataan yang mereka ucapkan mencerminkan akhlak dan juga kepribadian diri mereka. Jadi sekolah ni boleh menyediakan pelbagai ruang seperti majlis perwakilan pelajar ataupun sesi dialog bersama guru bagi membolehkan murid untuk menyampaikan pandangan mereka secara berhemah. Jadi dengan cara ini, murid-murid dapat belajar menggunakan kebebasan bersuara dengan penuh tanggungjawab moral dan bukan sekadar melepaskan emosi semata-mata. Dan selain daripada itu, kebebasan bersuara dalam kalangan murid ini juga perlu disalurkan melalui saluran yang betul. Sebagai contoh, sekolah boleh menyediakan pelbagai platform rasmi seperti majlis perwakilan pelajar ataupun kotak cadangan ataupun sesi dialog bersama pentadbir. Dan dengan cara ini, murid dapat meluahkan pandangan mereka dan juga dapat meluahkan pandangan mereka tanpa melanggar mana-mana sensitiviti mana-mana pihak. Dan selain daripada itu, saya sebagai seorang guru sendiri harus membimbing murid tentang etika berkomunikasi agar murid-murid ini tahu untuk membezakan antara menyuarakan pendapat mereka ataupun mengujarkan ataupun menunjukkan kebencian semata-mata. Terima kasih Saudari Farahim atas perspektif dari seorang guru. Baiklah, kita boleh pada mana-mana untuk meneruskan perbincangan. Terima kasih kepada Saudara Hafiz. Jadi saya akan berikan langkah yang akan merangkumkan semuanya, iaitu melibatkan segenap jenis lapisan masyarakat. Iaitu saya rasa semua masyarakat ni haruslah meningkatkan pengetahuan di literasi media dan juga digital mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam era teknologi ini telah terdapat banyak penyebaran berita palsu. Jadi saya rasa penting untuk setiap individu ini ada pengetahuan tentang bagaimanakah untuk memastikan suatu berita itu sahih atau tidak. Sebagai contohnya, mereka boleh melayari laman web yang dipercayai iaitu seperti Facebook Awani, Bernama dan Cosmo. Ini secara langsung akan mengurangkan penyebaran berita palsu yang mampu menjatuhkan seseorang ataupun membuatkan isu itu semakin besar walaupun isu itu adalah kecil. Baiklah, sekian saja daripada saya. Terima kasih Profesor Amal. Seterusnya. Baiklah, terima kasih. Untuk membezakan antara kebebasan bersuara dan ujaran kebencian, langkah pertama iaitu mengamalkan etika komunikasi digital, iaitu kita perlu berfikir sebelum menulis ataupun berkongsi sesuatu maklumat di media sosial. Hal ini boleh mengancam kestabilan negara apabila kita memuat naik komen-komen yang berbarukan negatif terhadap institusi diraja ataupun terhadap isu lain. Hal ini sama seperti peribahasa Melayu, itu lajak pelahu boleh diundur, lajak kata tidak boleh diundur. Jadi sebelum kita mahu menulis atau berkongsi sesuatu di media sosial, kita perlu berfikir panjang. Selain itu, kerajaan dan platform digital juga perlu memfokuskan lagi pemantauan terhadap semua akaun yang menyebarkan ujaran kebencian bagi memastikan keharmonian sosial terpelihara dengan memastikan PDRM ataupun MCMC memantau semua platform yang ada di media sosial. Baik, itu sahaja dari saya. Terima kasih Saudari Awani atas pendapat dan juga pandangan perspektif dari seorang pelajar jurusan undang-undang. Baiklah, kita rasanya perlu kita masuk pada sesi kedua, iaitu
forum ini akan membincangkan mengenai isu LGBT. Dan melihat dari konteks negara kita Malaysia, negara kita berkembang seiring dengan negara-negara lain dalam pelbagai bidang kemajuan dan sebagainya, teknologi. Namun masih kita tinggal dari segi aspek sosial dan khususnya isu LGBTQ dalam negara kita. Jadi isu ini menjadi polemik oleh masyarakat seantero dunia, terutama dalam negara kita, dan melihatkan daripada masalah yang timbul daripada isu ini wajar untuk kita bincangkan dalam perbincangan kali ini dalam forum kali ini. Jadi saya buka kepada mana-mana panel untuk meneruskan perbincangan. Terima kasih kepada Saudara Hafiz. Jadi isu LGBT ini dianggap sebagai isu yang sensitif kerana melibatkan konflik antara hak individu dengan nilai agama dan juga budaya tempatan itu sendiri. Dan menurut pandangan tokoh Islam iaitu Yusuf Al-Qaradawi, dia menekankan bahawa hubungan sejenis ini dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan menyalahi tujuan penciptaan antara lelaki dan juga wanita. Dalam konteks Peace and Road to Baitul Maqdis, keamanan yang sejati ini bukan hanya bermakna menerima semua perbezaan tanpa batas, tetapi menegakkan nilai dan juga moral yang berpaksikan keadilan, rahmah dan juga kesejahteraan sosial. Jadi nilai Islam dan budaya Melayu ini perlu bergabung untuk membentuk satu kerangka norma sosial yang menitik beratkan institusi keluarga, identiti jantina serta keharmonian sosial. Dan apabila orientasi ataupun identiti jantina ini dilihat menyimpang daripada norma yang diterima daripada tradisional ataupun diterima daripada pendapat orang, maka ia mencetuskan kebimbangan yang akan membawa kepada keamanan sosial ataupun membawa kepada kejejasan terhadap keharmonian agama. Jadi tambahan pula dari sudut konsep global ataupun dari sudut konteks global, konsep hak asasi manusia seiring dipromosikan dengan kerangka barat yang memberi tekanan terhadap penerimaan pelbagai orientasi LGBT. Dan LGBT ini dianggap sebagai bebas atau mutlak yang mungkin bertembung dengan nilai atau mungkin bertembung dengan nilai tempatan dan juga falsafah Islam itu sendiri. Jadi sekian sahaja daripada pendapat saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Karin atas pandangan dari perspektif seorang guru. Seterusnya kita beralih kepada mana-mana untuk meneruskan perbincangan. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Jadi LGBTQ+, bermula dengan LGBT, kemudian ditambah huruf Q dan tambah huruf plus. Namun, umum mengetahui hanya terdapat 2 jantina dan 1 jantina tambahan di dunia ini, iaitu lelaki, wanita dan juga non-binary ataupun bangsa. Jadi pada pandangan saya, masalah LGBT ini dan disebabkan oleh faktor budaya, agama dan juga nilai sosial yang merangkumi keseluruhan kehidupan mereka. Jadi sebagai seorang profesor yang mengkaji dalam bidang budaya, saya telah melihat isu ini bukan hanya disebabkan masalah jantina, tetapi lebih kepada soal pencarian identiti, tahap moral dan sosial dan juga keseimbangan hak mereka dengan perkara yang betul salah dalam masyarakat. Jadi untuk memahami isu LGBT ini dalam konteks di Malaysia, kita harus lihat kepada budaya dan agama yang menjadi tunjang pada semua masyarakat di Malaysia. Rakyat Malaysia ini berpegang kepada ajaran agama seperti Islam, Kristian, Hindu dan juga Buddha. Jadi kesemua agama ini telah menggambarkan amalan tradisi iaitu yang melarang hubungan sesama jantina. Selain itu, sistem di Malaysia ini amat menekankan konsep keluarga tradisional, iaitu keluarga itu haruslah berdasarkan hubungan lelaki dan wanita. Struktur yang melawan lelaki dan wanita ini akan dianggap mencabar sesuatu nilai budaya yang sudah tersebati dalam diri masyarakat kita. Manakala dalam konteks kebudayaan, identiti gender dan juga orientasi ini bukanlah sekadar persoalan peribadi, namun dikaitkan dengan maruah keluarga. Jadi kerana itu, apabila isu LGBT disebut, ia akan menimbulkan ketegangan kerana dianggap telah mencabar sesuatu nilai yang telah pun diturunkan secara turun-temurun. Boleh baikkan audio berikut.
Anyone possessing such products containing elements of lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and plus could face up to 3 years in jail, a maximum fine of 20,000 ringgit, or both if convicted. Dan berdasarkan audio berikut, dapat kita simpulkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang menentang LGBT sekeras-kerasnya. Hal ini dikatakan demikian kerana pada tahun 2023 telah berlakunya isu masuknya jam yang bertemakan pelangi yang disebut sebagai Pride Collection. Ini pihak berkuasa telah pun melakukan rampasan kerana mendakwa jam itu mempromosikan LGBT secara besar-besaran. Pihak berkuasa akan mengenakan hukuman penjara selama 3 tahun dan juga denda sebanyak RM20,000 kepada pihak yang memiliki jam tersebut. Tindakan ini telah mencetuskan perdebatan di media sosial kerana ada pihak yang menyokong dan juga ada pihak yang membantah. Pihak yang menyokong mengatakan bahawa jam berikut hanyalah untuk supaya individu itu dapat menunjukkan kebebasan identiti mereka. Manakala pihak membangkang pula mengatakan bahawa ini bertentangan dengan nilai norma masyarakat, iaitu telah mengikut budaya barat. Jadi, dapat disimpulkan bahawa LGBT di Malaysia ini hendaklah dikaitkan dengan stabilan moral dan juga budaya masyarakat, iaitu kita harus kekalkan budaya Malaysia dan juga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Sekian dari saya. Terima kasih besar Profesor Amal atas pendapat berkenaan. Seterusnya kita melihat dari segi perspektif undang-undang. Silakan. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyentuh tajuk forum, iaitu apakah isu LGBTQ+ ni sering dianggap sensitif di negara kita. Baiklah, sebagai pelajar dari Fakulti Undang-Undang, saya melihat isu ni bukan sekadar perdebatan sosial, tapi dia melibatkan persoalan undang-undang, hak asasi serta nilai moral dan agama. Baiklah, sebelum saya menerangkan tentang isu ni, boleh lihat video tersebut. And then telling us who we can have sex with. And I'm sorry if that offends you, you're religious and it's part of your fucking government. But your government are a bunch of fucking retards. And that's not fair on you, because you're not representative of your government. Berdasarkan video tersebut telah menimbulkan kontroversi apabila sekumpulan artis luar negara iaitu The 1975 daripada British telah membuatkan tindakan yang tidak senonoh di atas pentas yang menunjukkan sokongan terhadap komuniti LGBTQ+. Selain itu, kumpulan muzik ini juga dia membuatkan tindakan tidak senonoh ini yang menunjukkan perkara-perkara LGBTQ+ yang telah bertentangan dengan undang-undang negara kita. Jadi ia telah mencetuskan kemarahan rakyat di negara kita ini kerana dianggap tidak menghormati undang-undang dan budaya tempatan. Jadi inilah antara contoh bagaimana isu LGBTQ+ ini menjadi sensitif di negara kita. Jadi antara akta yang dikenakan iaitu Malaysia yang mempunyai peruntukan yang jelas dalam Seksyen 377A Kanun Kesesaan yang melarang hubungan sejenis. Hal ini menunjukkan negara menegaskan bahawa amalan LGBTQ+ ini bertentangan dengan undang-undang dan moral masyarakat. Selain itu, di bawah Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan bahawa agama Islam negara kita ini ialah agama persekutuan. Jadi dasar dan undang-undang negara kita ini perlu selari dengan prinsip syariah Islam. Jadi negara kita memang melarang tentang LGBTQ+ ini. Baiklah, saya selitkan dengan dari sudut pandangan falsafah Islam, iaitu tokoh yang terkenal iaitu Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahawa kebebasan manusia ini mestilah berpaksikan kepada akhlak dan juga syariat. Jadi beliau menyatakan beliau menolak kebebasan mutlak dan mengabaikan nilai moral kerana menurutnya nafsu yang tidak terkawal akan membawa kerosakan kepada masyarakat. Oleh itu masyarakat Islam menolak perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia seperti melakukan amalan homoseksual yang kerana dia akan menggugatkan keseimbangan sosial dan juga nilai keluarga. Baiklah, jadi isu LGBTQ+ di negara kita ni
ia sensitif kerana ia melibatkan pertemuan antara hak individu dan juga nilai agama, budaya dan undang-undang. Jadi sebagai pelajar undang-undang, saya berpandangan bahawa setiap kebebasan mesti berpandukan kepada tanggungjawab dan batas moral. Seperti yang dikedaskan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik ialah asas kepada kesejahteraan masyarakat, maka kita perlu mendepani isu ini dengan bijaksana dan menegakkan undang-undang tanpa menghina dan mempertahankan nilai tanpa menindas. Itu sahaja dari saya. Terima kasih Saudari Amalia atas pandangan dan perspektif undang-undang. Saya setuju di mana tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh kumpulan muzik berkenaan bertentangan dengan apa yang dipegang oleh negara kita. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai topik ini kerana bagi saya isu ini berlaku kerana ianya bercanggah dengan norma kehidupan masyarakat negara kita. Kerana kalau kita lihat dari konteks negara kita Malaysia, agama rasmi, agama persekutuan yang merupakan agama Islam. Jadi apa sahaja yang ditekankan oleh agama Islam melarang kita untuk melakukan perkara-perkara berkenaan. Dan juga melihat dari segi kedudukan negara kita yang berada di bahagian timur, kerana ia sangat berbeza daripada norma kehidupan masyarakat kita secara majoritinya. Baiklah, kita telah mendengar pandangan-pandangan para panel. Bagaimana pula dengan langkah-langkah? Dipersilakan. Kita perlu memahami bahawa dalam konteks hak asasi manusia ni, setiap individu berhak untuk tidak diskriminasikan ataupun perlu dihormati dan dilayan dengan baik. Namun, kebebasan hak ini perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab terhadap agama, budaya dan juga undang-undang. Oleh itu, sebagai seorang guru berperanan sebagai pembimbing yang memastikan hak murid ini dihormati, tetapi pada masa yang sama membantu mereka untuk memahami antara batas moral dan juga nilai masyarakat. Dan antara langkah yang dapat dilaksanakan oleh seorang pendidik adalah seperti mendidik murid dengan nilai dan juga akhlak secara berterusan. Guru boleh mengintegrasikan unsur pendidikan sivik, moral dan juga agama dalam pengajaran bagi memupuk kefahaman tentang konsep jati diri dan juga maruah serta tanggungjawab mereka. Bukan itu saja, guru juga perlu melakukan kolaborasi dengan ibu bapa dan juga pihak sekolah. Sebagai contoh, pendekatan bersepadu penting kerana isu berkaitan identiti dan juga emosi ini tidak boleh ditangani secara seorang diri sahaja. Sebagai contoh, kaunselor dapat membantu dari aspek memperkukuhkan lagi sokongan moral dan juga agama di mana mereka menegakkan hak asasi manusia secara seimbang. Bukan itu saja, ibu bapa perlu mengajarkan atau mendidik agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Jadi, disebabkan perkara ini, murid-murid dapat menghormati kebebasan individu namun tetap berpaksikan kepada nilai negara, agama, moral dan juga budaya. Terima kasih Saudari Farahin atas pandangan dari perspektif seorang guru. Seterusnya, bagaimana panel? Baiklah, pada pandangan saya, keluarga LGBT ini masih lagi diselamatkan kerana kita dalam mewujudkan satu ruang dialog yang selamat untuk mereka supaya mereka ni boleh berbincang tentang masalah yang mereka hadapi. Kadang-kadang mereka itu hanyalah sekadar berasa keliru dan bukannya benar-benar mahu berjerumus dalam kejadian LGBT ini. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah kita menghasilkan satu ruang perbincangan, iaitu kita bukannya mencaci ataupun menghentik mereka, tapi kita menyampaikan kepada mereka melalui ilmu dan juga niat empati dengan harapan mereka mampu berubah. Jadi ini boleh dilaksanakan seperti adanya kaunselor yang terlatih untuk kembalikan mereka bermasalah ini pada fitrah asal mereka. Selain itu, saya rasa pendidikan juga perlulah menekankan isu LGBT ini di dalam silibus. Hal ini katakan demikian kerana isu ini seperti ditutup ataupun hanya disebut hanyalah secara tidak besar-besaran. Sebagai contohnya, pendidikan bolehlah menekankan ataupun menerangkan apakah itu LGBT, iaitu supaya murid-murid ini tahu apakah itu LGBT dan akan menolak perbuatan ini daripada sejak kecil lagi. Serta langsungnya, pendekatan yang dilakukan ini adalah pendekatan secara pendidikan dan bukannya secara menghukum. Akhir kata, marilah kita sama-sama kembali kepada akar diri kita, iaitu budaya Melayu, dan kita harus kekalkan keimanan kita yang kuat.
Terima kasih Profesor Amar atas penjelasan sebentar tadi. Saya setuju di mana isu ini perlu diberikan fokus yang menyeluruh kerana ia bukan isu yang dipanggil sebagai tabu atau isu yang jarang ataupun tidak patut diutarakan kerana isu ini melibatkan masa depan anak-anak bangsa kita. Baiklah, Saudari Awalis. Okey, baiklah. Sebagai Fakulti Undang-Undang, saya berpendapat bahawa isu ini perlu ditangani dengan pendekatan ilmiah dan juga berhemah. Antaranya ialah dialog secara terbuka dan beradab antara pihak kerajaan, agamawan ataupun aktivis. Perlu diadakan agar tidak wujud salah faham ataupun ekstremisme dalam membincangkan isu ini. Perbincangan ini perlulah diadakan secara berilmu dan juga ada bersifat empati, bukannya mencelah mencaci kepada mereka-mereka yang telah terjerumus dalam perbuatan ini. Selain itu, bagi saya institusi pengajian tinggi juga perlu memainkan peranan, iaitu menjadikan platform untuk meningkatkan lagi kesedaran bagi kalangan pelajar mengenai nilai moral, hak perundangan serta sensitiviti budaya dalam membincangkan isu seperti LGBTQ+. Hal ini untuk memberikan pegangan awal supaya mereka ini tidak terjerumus dalam perbuatan ini. Jadi itu saja bagi saya. Terima kasih Saudari Awalis. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung. Akhir kalam sudah terang isu di mana isu ini perlu diberikan fokus oleh semua pihak dalam kita memastikan setiap isu pertama dan juga isu kedua ini mempunyai cara penyelesaian tersendiri, dan pada akhirnya falsafah Islam dan juga falsafah Barat perlu diintegrasikan bersama-sama dalam kita menentukan batasan-batasan dan sepadan-sepadan yang perlu dilakukan. Saya kira itu sahaja bagi perbincangan forum kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.